Apa dia? Tu. Ha? Tu. Apa? Tu bawah tu. Bawah? Ha. Ingat apa? Mak Bayu pakai trangking kat dinding je. Tak tahu dia pakai tau. Ha, nampak ni? Tu, cantik, baik. Okey, nampak tu kita pakai trangking kat bawah. Siap buat L Ha, siap buat L lagi. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat serta. So hari ni saya dah terlupa volume ke berapa, ke-8 rasanya. Okay, untuk progress hari ni, kerja-kerja meja kerja-kerja yang berat semua kita dah settle. Cuma hari ni progress kita nak buat ialah, first kita akan tutup trunking. Yang kedua kita akan buat kakak masak kat sini sebab nanti dah tak ada apa-apa dah. Maknanya kerja-kerja berat dah tak ada. Kita just 3 fitting je. Okay, yang ketiga kita akan buat edding. Edding dia ada video special lah untuk dia. Dia tak akan sekalikan. Okay. And then kalau kita tengok dalam tu memang bersepah. Sini nampak ni? Bersepah dalam ni. Nanti kita akan buat kemasan kat dalam ni. Kita akan sapu balik, bersihkan balik dalam ni. Macam mana kita datang hari tu bersih, macam itulah kita akan tinggalkan side ni bersih juga. Okay. Then lepas tu kita akan tutup kaki trunking ni semua. Kita akan tutup hari ni. Kita akan siapkan lah hari ni. Okay. Saya rasa itu saja. So kalau nak buat edding tu kat area mana tu? Okay, kalau nak buat edding tu kita akan buat kat sini. Nampak? Dekat sana tu kita akan tebuk back to back pergi ke belakang. Okay, kita akan tebuk ke belakang. Kat luar sana kita akan buat edding. Okay, nanti ada video khas lah untuk edding. Okay, stay tune. Tembus. Tembus ngam. Okey, alhamdulillah. Semalam kita dah tebuk dah tapi mata tu pendek sikit Mata pendek. So kita terpaksa beli mata baru. So okay, kita akan keluar, kita akan tengok lubang tu. Baik. Sekarang kita nak tanam edding. Okey, di bahagian sini. Okey, sekarang kita cangkul dulu. Laluan dia, itulah laluan dia yang lubang tu. So kita akan potong dinding dengan lantai tu untuk buat laluan kabel. Dan tu chamber dia, chamber batu kita pakai. So kita cuba dapatkan bawah 10 ohm di area sini Okey, sekarang kita buat persediaan untuk buat penanaman edding. Okey, ni barang-barang kita lah. Apa ni, station. Okay. So kita akan tanam di sini. Kalau kita tengok atas dah gelap. So saya ingatkan nak buat dalam dulu. Tapi disebabkan nak hujan, saya terus buat edding. Biar senang kita nak dapatkan bawah 10. Okay. First, apa yang kita dapat bila kita bayar Mak Bayu dengan harga yang sangat mahal. First kali edding kita akan cuba dapatkan bawah 10. Dan yang kedua, barang-barang edding adalah high quality. Okay, macam ni. So kita menggunakan tie poly nampak ni. Tie poly 1T137. Itu nombor siri dia lah. Okay, kita menggunakan tie poly. Lepas tu nampak kita punya konektor pun sambungan kita memang tebal. Ni. Nampak Okay, kita menggunakan jenama, tak ada tulis jenama ini. So tak ada masalah. Okay, so kita akan start buat. Kita akan cuba tanam 10 batang dalam satu lubang. Okay, terbaik. Okay, so road yang pertama. So pegang, lurus betul-betul.
tekan. Okey. Okey. Road nombor 2. Okey, tegak. Road nombor 2. Okay, ni road yang ketiga kita nak tanam. Road yang ketiga. Sambung. Acara yang akan berlangsung ialah acara 4x100 meter tahun 3 perempuan peringkat akhir. Laju sayang, kalahkan dia. Tahun 3 perempuan peringkat akhir. Nombor 4.
Pusingkan sikit balik. Dia punya konektor. Pusing. Okay, tahan dah. Okay. Right. Road nombor 4. botol. Saya tak tahu bawah mungkin ada batu ke apa ke, saya tak pasti. So kita akan test 4 batang dulu. Lepas tu kita akan decide lah macam mana nak buat. Okay, terbaik. Okay, Alhamdulillah sekarang kita dah tanam 4 rod 4 rod. Jadi kita nak buat test. Okay, so inilah laluan dia. Boleh tengok Okay, sebelah sini kita ada warna kuning. Okay, climb sekejap. Okay, so sebelah sini kita ada warna merah. Keras. Okey, jap, tengok claim. Okey, jom. Okay, semua dah masuk Jadi kita akan claim. Okay. Di bawah dia. Bawah dia. Right. So kita akan check earth voltage. Ada voltage tak dalam tanah.
Okay, voltage dalam tanah tak ada. So kita setkan 2000, kita tanam 4 batang. Bismillahirrahmanirrahim. 51. Okay, kita setkan 200. 52 So kalau kita select 20 tak boleh sebab dia kena bawah 20. Kalau tak dia takkan dapat bacaan. Alright, so kita akan tanam lagi. Okay, laluan yang kita akan tanam dekat sini. So sini kita ikut laluan tepi. Dan dekat tepi ni ada satu laluan untuk kabel elektrik lalu. Okay, kita akan ajak kat sini saja. Alright, kita baik. Okay, so nampak kita dah gali. Alright, kita gali ni, nanti kita akan buat laluan kejap lagi. Kita gali dulu. Alright, ini road yang kelima kita akan buat Sana dah tak boleh masuk, so saya akan masuk kat sini pula. Okay, road yang kelima. Okay, dah. Right, route nombor 6. Okay, kita sambung. Okay, dah. Okay, road nombor 7. Okay, kita sambung. Okay, dah. Road nombor 8. Okay, ini bukit kalau kita tengok depan dia menurun. So memang agak susah sikit lah kalau bila bukit dia memang susah sikit nak dapat. Saya tak pasti ni tanah tambak ke tanah original Okay, road nombor 8.
Okay, road nombor 8. Kita test dulu. Kita tengok dapat berapa reading yang kita akan dapat. Okay, kita start. Okay, tadi ambil dah tunjuk video kat sana. So kita dah tanam total 8 batang. Kita ada balance lagi 2 batang. Kita tengok dulu dalam bacaan 8 batang ni, dalam 8 batang yang kita tanam, berapa bacaan yang kita akan dapat. Okay. Okay. Alright. So hijau, kuning, merah. Kita sambung Okay, kita akan check voltage. Oh, sekejap tu tak sambung lagi. Mana? Zul, sambungkan Zul. Okay, tengok Zul sambungkan. Bawah ni. Okay, cantik. Alright, so kita akan check voltage. Tak ada voltage dalam tanah. Kita set 2000. Bismillahirrahmanirrahim. 3840. Maksudnya daripada 51, 52 tadi, dia hanya turun dalam seberapa belas saja. Tak banyak dia turun Okay, kita akan cuba tanam lagi 2 batang. Kita tengok berapa hasil dia. Sekejap Okay, so kita akan check 200 pula. 40. 40 maknanya dalam 11, 12 macam itulah dia turun. Dalam 8 batang kita tanam. Okay, kita cuba tanam lagi 2 batang. Okay, terbaik. Okay, kita akan tanam lagi 2 batang. Kita habiskan 10 batang, kita tanam lagi 2 batang. Nak hujan nampak gelap gila dah ni. Okay, cuba sedaya upaya untuk cepat lah. Sebab bila dah hujan nanti kan kita tak boleh buat kerja. Okay, terbaik. Okay, load yang ke-9. Okay, kita akan sambung. Good. Ambil. Tengok burung tu dia statik dia terbang. Tak bergerak pun. Awak panggil apa? Time loops. Looping. Okay, tahan je. Biar aku yang pusing. Tahan je. Tahan. Kuat sikit. Okay, dah. Right. Road yang ke-10. Road yang terakhir, kita akan test. Tengok kita dapat tak bacaannya. Sikit je gerak dia. Sikit-sikit
Okay. Keras saya tak tahu apa ada kat bawah. Kemungkinan ada orang buang barang-barang yang sebelum ni dia orang buat. Sebab ni nampak ni. Dia barang-barang dia buang. Okay, sebab tu yang membuatkan dia keras. Tapi tak apa, kita cuba test lagi dia punya reading. Terbaik. Okay, memandangkan di luar sekarang ni sedang hujan. Jadi kita beralih buat kerja di sebelah dalam. Okay, so di bilik ni tak banyak dah yang tinggal. Cuma kita nak tutup trunking yang warna orange tu dengan warna silver ni. Lepas tu kita akan fitting untuk ke bateri. Kemudiannya kita akan fitting DDB. Okay, lepas tu kemudiannya kita akan fitting inverter. Itu saja kerja-kerja yang tinggal di dalam bilik ni lah. Minor lah sebenarnya kerja di sini. Okay, jadi kita tunggu hujan berhenti dulu. Kemudiannya kita akan sambung untuk buat kerja welding. Okay, baik. Okay, memandangkan hari hujan, kita dah stop tadi. Hampir sejam juga lah kita stop. Kita buat kerja lain dulu sementara hujan berhenti. Tapi still tak berhenti juga. Tak apa, kita teruskan. Okay, so kita dah tanam 10 batang. Kita dah tap. Nampak tu, kita dah tapping. Okay, jom kita bawa. Bawa kabel ni. Bawa ni. Okay, sini. Lepas tu kita dah loop. Okay, zoom sikit. Okay, right, cantik. Okay, jom kita bawa kabel ni. Bawa kabel ni. Bawa kabel ni. So, kita kat situ. Alright, jadinya kita akan test. Nampak? Kau nampak air hujan Okay, warna merah. Okay, warna merah masuk. Warna hijau masuk. Warna kuning. So, right, kita ke atas. Right, voltage kosong. Kita pergi ke 2000, 10 batang, 30. Turun 2 sahaja. 51, 52, 31, 30. So, kita akan stop sampai di sini. Okay, alright. Sekejap, cari ambil balik. 30. Okay, nampak Okay. Jadinya kita akan stop sampai di sini. Okay, nanti kita akan bagi tahu bos. Okay, mengikut quotation. Nampak jangan bijak. Okay, mengikut quotation, kita hanya bagi 10 batang rod ataupun kita hanya bagi 10 ohm. So, mana dulu? Kalau contoh 10 ohm, kita akan stop. Dan kita akan terus finishing lah. Tapi kalau tak dapat, kita akan teruskan sampai kita habis 10 batang rod. Tapi bila dah habis, kita dapat ready macam tu. So, bergantung pada owner. Nak tambah lagi, betul-betul nak dapatkan bawah 10. Ataupun, stay saja kepada yang ni. Dan kita akan gabungkan lah dengan, kita akan tapping ke di rumah. Okay, kita ada, nanti kita akan tunjuk kita akan tapping kat mana. Okay, kita akan tapping kat situ. Jadinya, okay lah, kira settle lah ni. Nanti kita akan maklumkan kepada bos kita untuk biar dia maklumkan kepada owner. Okay, sekian saja untuk Eding. Sekarang ni kita akan buat finishing. Tak apalah, hujan sikit-sikit tak ada masalah lah. Okay, kita akan buat finishing. Nanti kan kita punya video finishing pula. Terbaik. Sekarang kita progress kita adalah untuk tutup trunking Untuk trunking orange, alhamdulillah bahagian bawah kita dah settle. Okay, bahagian atas Zul sedang tutup. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, so kita akan tutup di bahagian atas. Okay, turun. Mungkin kat bahagian sini kita belum tutup lagi sebab kita tak fitting lagi. Dan bahagian sini pun kita tak akan tutup lagi. Kita akan tutup trunking ke atas ni. Alright, so tunggu, nantikan next progress. Okay, so jadinya kita dah siap buat kemasan. Nampak tu? Saya tengah buat kemasan tu. So ni kita dah buat cuma kabel solar, kabel DC solar ni kita biarkan dulu tergantung macam ni sebab kita akan bawa ke atas. Kita akan bawa ke atas. Untuk lagi satu pairing pun kita tak cari lagi. Jadi kita biarkan sini. Nanti yang ni kita buat just buat penutup dia, tapi kita tak payah tutup dulu. Okay, nanti kita nak pergi keluar.
kita akan korek lah untuk buat ding. Jangan nampak tu. Kita dah tutup separuh. Okay, stay tune. Okay, Alhamdulillah. Ni progress kita untuk penanaman erding Okay. Jadi tadi kita banyak tertangguh kerja sebabkan hujan yang sangat lebat. Jadi separuh dah kita siapkan. Jadi cuma kita tinggal untuk jalan kabel di dalam ni. Okay. Nanti kita akan tunjuk progress dari masa ke semasa, insyaAllah. Okay, so kita dah siap pasang kita dalam progress untuk masakkan trunking. Kalau kita tengok yang belah sini semua dah settle Okay, cantik ngam. Lepas tu kita akan pasang belah sini sikit. Kita turun ke bawah lah. Okay, lepas tu tadi dalam pada saya tengah buat trunking, Zul dengan Amir tengah saya suruh dia korek untuk laluan ending. Kejap lagi kita akan tunjukkan video macam mana kita pasang tadi tu Okay, terbaik. Apa dia? Tu. Ha? Tu. Apa? Tu bawah tu. Bawah? Ingat apa? Mak Bayu pakai trunking kat dinding ke? Tak tahu dia pakai tau. Nampak ni? Tu cantik, baik. Okay, nampak tu kita pakai trunking kat bawah. Siap buat L Siap buat L lagi. Okay. Sebenarnya tak ada apa pun. Kenapa kita pakai trunking ni dalam tanah ni, okay? Sebabnya salah satu erding dia sebenarnya tak perlukan pun pipe ke ataupun safety lain untuk dia tanam. Sebab apa? Sebab kita perlukan dia punya cooper. Insulation kita tak pakai. Tapi kita nak dia safety sebab kita tak tahu kat kawasan nanti nak buat dia nak tambak tanah ke, nak gali balik tanah ke. Kalau digali terkena kita punya kabel, dah putus, dah masalah satu kat situ kan. Jadinya kita pakai trunking. Selalunya kita pakai pipe. Kenapa tak pakai pipe? Hari ni kita buat kelainan sikit. Kita pakai trunking dan buat L. Okay, kita ada 3 point. Satu kat sana, patutnya first kat situ. Okay, satu. Nombor 2 dekat sini. Nombor 2 kat sini. Dan nombor 3. Nombor 3 kat sini. Dan kat sini nanti kita akan letak chamber batu, SNG chamber kita dekat sini. Okay, maknanya kalau contoh owner nak tambah road lagi ke, kan? So kita tahu last point kita kat sini, first point kita kat sana. Okay, nanti kalau nak tambah, kita just gali balik, buka kita punya chamber, kita sambung ke belakang. Okay, nanti kita akan tunjukkan lagi dekat bahagian sini waktu kita buat penyambungan. Okay, terbaik. Okay, nanti mesti akan ada orang tanya, nanti dah lama trunking ni berkarat. Bila berkarat nanti dia akan pecah apa benda semua lah. Okay, berlubang lah, nanti tanah masuk lah ke dalam. Okay, itu tak jadi masalah. Sebab apa? Trunking ni dia first dia tebal. Dia tebal, memang tebal lah. Harga sebatang pun berapa puluh ringgit. Okay, yang keduanya, dia nak berkarat tu memang akan berkarat. Benda yang mesti akan ada expired lah orang kata. Tapi ambil masa lama dalam mungkin maybe 20 tahun, 25 tahun, macam itulah. So kalau itulah jawapan untuk pertanyaan tadi tu. Okay, so tak ada isu lah. Don't have a issue. So we continue our works. Look, already 6:41. Okay, dah nak maghrib. So kita nak cepat. Lagi kita nak balik homestay. Okay, terbaik. Okay, so kita dah potong. Kau tunjuk kan? Tak nampak.
Ni lah, tak nampak. Aku tunjuk. Okey, jadi kita dah potong, nanti kita akan simen, mungkin esok lah. Cuma untuk hari ni kita akan sambung. Kita akan buat penyambungan semua, lepas tu kita akan tutup. Lepas tu dah tutup, besok baru kita akan simen. Okey. Bagi aku kata kuning. Allah. Kata kuning. Bak, itu bak. Lepas tu kata kuning, pelayar dengan adjustable sepanjang hidup. Okey. So nantikanlah video. Nampak kan putih-putih belum balik lagi. Paras. Kerja paras. Alhamdulillah, kita dah mula tutup trunking untuk grounding. Grounding cable lah. Okay. Jadi untuk trunking ni kita tak adalah skru apa, just tutup je. Okay. Untuk keselamatan kabel ni lah lebih terjamin. Itu saja, tak adalah kita nak skru apa semua. Okay, jadi sekarang pun dah jam menunjukkan pukul 7 dah nak maghrib dah. Jadi kita cuba selesaikan secepat yang mungkin. Okay. Right. Okay, bila Farid dah main ngading, dia akan kotor macam ni. Okay, so ini last point, kita akan fitting. Aduh. 100% cintaku. Allah, video. Lupa nak video. Kena bang. Kena copyright ni. Alah, sikit tu berapa saat dia. Takkan pun kena copyright. Okay, Zul tengah tutup ni tutup trunking kita bagi dia tutup lah. Okay, settle. Alright. So, settle fitting. Ketat Nampak, ketat. Root yang menggoyang. Sekali lagi. Nampak root yang pusing bukan clamp yang pusing Okay, nampak kita settle dari bawah. Ketat. Lama sikit. Lama sikit. Okay, ngam. Okay. Yen. So angin lah tu. Angin, tak makan lagi ni. So kita akan tutup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Adjustkan sikit. Tutup macam ni. Okay, setting. Cantik, lurus. Right, penutup dia mana? Penutup dia. Penutup dia. Ni macam ni. Okay. Tutup Tinggikan sikit Tu memang dalam pun kita korek tadi. Tinggikan sikit Kita dah tampak tanah sikit. Memang kita gali dalam. Okay, kita sebab kita nak samakan, nak ratakan dia bagi sama. So jadinya okay, kita settle. Kita masukkan dia. Okay, cantik, lurus. Sini sikit, ke sana. Daripada bucu sana. Ni. Gitu. Okay, ngam. Okay. Alright. So kita tutup. Tak goyang Okay, alhamdulillah dah settle. Nampak tu zone. Dia boleh tutup je. Tutup je. Tutup, tak payah dibuka. Tutup. Tutup je. Okay. Nampak tu zone. Nanti sini tutup juga Tutup. Sampai sini. Tutup Right. So apa tadi dia cakap
Saya dah lupa cakap. Apa tadi? Apa dia? So tamatlah projek Erding kita. Itu saya nak cakap. Okay, nanti kejap lagi kita akan buat video untuk kita timbuskan semula. Timbus ke kambus? Kambus. Kalau timbus tu orang. Okay, kita akan kambus semula semua ni, ataupun mungkin tengoklah. Kita kambus lah, senang lah. Besok dah tak ada kerja berat sangat. Okay, kita kambus. Lepas tu kita akan tunjuk lagi video. Okay, terbaik. Inilah keadaan sebelum kita nak tutup trunking dan sebelum kita kambuskan balik. Okay, boleh nampak kat situ kita pakai flexible metal. Dalam dia ada besi Okay, tujuan dia apa? Kita tak boleh nak letak trunking sebab tinggi daripada paras trunking yang kita nak lah. Jadi kita bubuh fleksibel, kurang-kurang terjaminlah keselamatan kabel anda. Okay, itu je untuk menjaga kesihatan kabel. Okay, inilah keadaan sebelum kita tanam dia lah. Right, tu nampak. Okay, di sini. Sekejap lagi kita akan potong sikit lah yang tu. Right, sampailah di sana. Okay, tu. Kita dah potong dinding tadi. Jadi yang ni mungkin besok lah. Besok lah kita tanam simen. Right, itu saja. Nanti saya akan tunjuk lagi video semasa kambus. Okay, so sekarang ni kita tutup macam biasa. Mama Bayu hari ni kita tak letak grease, kita letak ni je. Kita letak tape. Okay, kenapa kita letak tape? Supaya dia punya connection tahan lebih lama. Okay. Tebal-tebal sikit. Okay, cun. Alright. So, kita akan tutup. Okay, sekarang ni kalau kita dapat tengok video ni, kita dah settle semua. Ini kira finishing lah. Okay, masa finishing kita akan kambus balik. Okay, jam menunjukkan pukul. Sekejap, lap sikit. Nampak? Nampak 7.30. 7.30. Okay, so kita kambus. Kambus kan? Kambus lah. Kambus lah. Ya Allah. Stop. Okay, Alhamdulillah kita hampir selesai untuk buat pertanaman tu. Kambus lah. Kambus kita punya trunking grounding. Okay. Bahaya tu. So Alhamdulillah
kerja kita dah settle. Cuma ni lah, nanti kita apa ni, kita simenkan lah dia Okay. Nanti ada orang tanya kenapa tak pakai pipe dekat dinding. Tak perlu pun sebenarnya, ni just sedding. Okay. Sebab kita nak pakai Cooper dia, insulation dia tak apa. Lagipun dia, kita pakai Mega 10mm kabel Mega jadinya dia tahan lama. Okay, insulation dia memang tebal. Okay, so okay, boleh review lah. Dah siap. Nampak ni. Okay. Dia dari sana, satu kali je, sedap je. Okay, Alhamdulillah. Kita dah siap kerja kita. Okay. Okay Farid, kita ambil masa berapa lama tadi kita ambil? Tadi 7.45 Sekarang itu tadi 7.40. Sekarang 5 minit lah, 7.45. 7.45 7.45 Okay. Dah, balik lah. Okay, sekian saja untuk video editing. Okay, ini separate video ni pisah dengan video yang lagi satu. Sebab ini video khas, ada channel dia sendiri. Okay, so total rumah ni dapat 31 28 macam tu 31 Ohm lah. Okay, so nanti apa-apa kita akan bincang dengan bos. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa di video seterusnya. Terbaik. Oi, gelap oi!